Weh, Junam siap. Aku cakap, relax. Dia bagi Junam dekat ni tu. Divergent H1 ni nampak ni. Timeline yang aku lukis ni. Divergent ni segala semua aku ada cerita dekat aku punya ibu. Weh, 200 pip. Central C bye. Oi, Central Z. Aman Central. Kalau M1 ni break trendline, kita boleh masuk bye. M5 dah bagi konfirmasi. M1 nak break trendline dah. Weh, relax. Sabar gol. Weh, dah fly ke? 53 pips. Let's go. Siapa yang relax 60 pip 65 pip. Siapa nak close boleh close dulu. Jom kita half dulu kan. So kita santai-santai je lah. Kita tunggu M5 break atas ni. Aku nak dia continuation buy. Sebab korang tengok M30, M15 semua tengah bagi bullish. So M5 ni probably akan break atas lah. Break maksudnya tunggu candle close sekejap. Yes, M5 ni aku nak candle close dekat atas ni. Atas ni candle close, barulah kita akan pergi third setup. Okay, aku nak tolong belanja korang bonus deposit. First step adalah first kali tekan link dekat bio aku. Lepas korang dah tekan link kat bio aku, korang nampak tak ada 3 titik kat atas tu? Nampak yang tengah ni, open in browser. Lepas tu korang chat admin. Aku yang akan transfer modal korang ni dekat dia. So nanti dia yang akan bagi 100% bonus deposit ni dekat korang. So korang kena message dia dulu. Weh, M5 nak pecah dah siap. Kalau depo 1000 aku ajak meet and greet Iftang aku. Weh, korang tengok goal. Dia bagi shadow macam ni. Aku baru nak continuation buy. Dia bagi macam ni.